So bertemu lagi kita di konten Haitian Channel. Hari ini saya berada di Carnival Pemotoran Pahang yang bertempat di Kuantan. So macam korang nampak, inilah suasana dia. So inilah di antara kereta-kereta yang menarik yang boleh dilihat adalah di situ adalah BMW M4 ya. Warna hijau dan warna biru itu adalah BMW M5 F90 ya guys. Inilah antara kereta yang menarik yang ada di Carnival Pemotoran Pahang. Dia spek M, bukan spek biasa-biasa guys. Korang tengok tu, rim dia, depan dia memang handsome guys. Ini pula BMW X5M, bukan biasa-biasa juga sebab dia M punya model. Korang tengok tu, kaliper biru mat, lawa mat. Memang handsome guys. Okey, ada lagi boleh? Import je. Boleh. Saya rasa dah 5 minit. Okey, ada tak? Ada. Dah betul. Aduh. Mak, tempat santai, Mak, tempat santai. Ya Allah, Taman Negara tu. Mati habis benda lagi. Boleh. Mati. Minyak dia buat lagi. Selain itu juga kita ada juga Volkswagen ya guys. Volkswagen ini pula model MK8 dan juga MK6. Inilah di antara dua model Volkswagen yang ada di Carnival Pemotoran Pahang guys. Nice tak nice guys? Color biru dan color nado grey. Cantik guys kan? Ini pula kereta Proton Saga, tapi owner dah buat stand guys. Korang nampak dia tayar besar macam tu. Ini stand punya model guys, bukan biasa-biasa, luar biasa juga guys. Selain itu kita bukan ada juga kereta konti, kita bukan ada kereta tu, kita ada juga kereta family guys, iaitu Grand Levina guys. Cantik juga kan owner dia, make up macam ni, handsome ibarat orang muda. Ini pula Daihatsu Hijack guys, Daihatsu Hijack. Memang cantik guys. Kau tengok sport ring dia dengan kaliper hijau dia tu memang menjadi guys. Ini kalau korang tahu kereta ni kereta apa, korang komen lah guys. Cantik juga kan kereta ni guys. Tengok dalam tu seat dia. Memang cantik guys. Ini pula kita ada Toyota Hilux yang siap dimodifikasi. Pintu karbon, bonet depan karbon, hood terbuka. Korang tengok tu guys, dia punya meter berapa banyak ni guys. Seat dia pun lawa guys, warna merah. Kau tengok tu siap tong nose lagi dekat belakang tu guys. Memang jadi. Kita ada juga Toyota Vios yang ada di event Carnival Pemotoran Pahang, warna merah, hood karbon. Di antara Vios yang cantik juga lah di Carnival Auto Show. Ini pula kereta yang baru masuk, ini adalah Mitsubishi Evo 3 guys. Memang handsome guys. Korang tengok tu kuning, cantik, menarik, tertarik kami mendebau macam tu guys. Betul-betul handsome guys kereta abang ni guys.
mata saya guys memang tak boleh beralih daripada tengok BMW warna biru ni guys. BMW M5 F90 ni guys, kalau korang tengok dia memang cantik guys. Korang tengok dengan lampu dia punya mata tu guys, ya memang betul-betul menarik lah guys. Antara model BMW yang termahal dan yang handsome yang ada dekat Carnival pemotoran Kuantan ni guys. Macam BMW sebelah dia tu pun handsome juga, warna hijau tu BMW M4. Tapi memang admin jatuh cinta betul dengan yang warna biru ni guys. Betul guys, tak tipu guys. Kalau admin ada duit, admin beli guys BMW ni guys. Cerita pasal kalau kan, memang handsome. So line up BMW memang tidak menghampakan guys. Semua model M belaka dan semuanya cantik-cantik belaka guys. Kejap lagi owner akan belanja bunyi exhaust BMW 5M sama-sama kita lihat bagaimana bunyi dia. So guys, itu sajalah konten kita pada kali ini.